tak jadi kahwin? Kau nak kahwin dengan siapa? Dengan suami orang. Hah? Laki orang? Kepala otak kau laki orang? Ya, aku tahu. Siapa sangka rupa-rupanya jodoh aku dengan suami orang. Aku pun tak sangka Ika, tapi kali pertama aku pandang dia, aku dah jatuh cinta. Ni, Man. Aku rasa kau ni terburu-buru ni buat keputusan kahwin ni, Man. No. Ini bukan keputusan terburu-buru. Ini adalah jodoh yang Allah dah tentukan untuk aku dan anak aku. Anak aku mesti lahir berbapa. Ya kan? Okey, macam ni. Okey, tak kisahlah kau nak kahwin ke kau nak apa. Sekarang kau bagi tahu aku kat mana lokasi kau sekarang ni. Kau bagi tahu aku tempat kau, aku datang jumpa kau dulu. Okey? Aku janji aku tak bagi tahu ke sesiapa pun. Mak kau pun aku tak nak bagi tahu. Okey? Bagi aku jumpa kau dulu, Man. Please. Okey. Suka.